Kita sambung semula perbahasan. Saya jemput Yang Berhormat Permatan Pau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Pertua atas peluang yang diberikan. Hari ini kita berbicara berkaitan dengan kesihatan mental. Dan saya rasa kita semua sedia maklum keadaan kesihatan mental yang berlaku dalam negara kita ni sekarang berada pada keadaan yang sangat kritikal lah. Mengikut sumber-sumber rasmi, statistik kesihatan mental sekarang ni menunjukkan bahawa 1 daripada 3 rakyat Malaysia menghadapi masalah kesihatan mental. Manakala rakyat Malaysia ada 33 atau 34 juta, hampir 11 juta berhadapan dengan masalah ni. Ini adalah satu perkara yang sangat berat yang perlu untuk kita sama-sama lihat. Perlu ditegaskan bahawa stres ataupun hidup dalam keadaan tertekan ini bukan bermaksud seseorang itu gila, bukan. Tetapi dia menggambarkan kecelaruan hidup yang sedang dihadapi. Dan yang menariknya, data tahun 2023 menunjukkan bahawa berlaku peningkatan hampir 2 kali ganda isu berkaitan kesihatan mental ini berbanding tahun 2019. Jadi perkara ini sebenarnya perlu diambil perhatian oleh kerajaan. Tuan Yang Di-Pertua, sahabat-sahabat kita tadi telah memaklumkan berkaitan dengan punca. Kenapa berlaku kesihatan mental ni? Banyaklah faktor-faktor yang disebutkan. Tapi saya merasakan antara faktor besar yang menyebabkan kesihatan mental ini mencecah jumlah yang agak besar ni adalah berkaitan dengan isu kos sara hidup. Kita tak boleh nafikan walaupun ada mengatakan isu masalah pelajar dan sebagainya, tapi dia berpunca asalnya daripada isu kos sara hidup. Seorang bapa terpaksa bekerja sehingga lebih masa untuk menampung kehidupan, sehingga kadang-kadang dia terpaksa mengabaikan keluarga. Anak-anak duduk di rumah tidak mendapat kasih sayang daripada ibu dan bapa, perhatian daripada ibu bapa, akhirnya menyebabkan dia berlaku masalah ketika mana di luar. Tekanan pekerjaan juga menyebabkan perkara yang sama berlaku. Jadi kalau kita tengok di antara punca-punca permasalahan ini, dia juga datang daripada kos sara hidup, satu. Dan yang kedua, hari ini juga kita tengok pengaruh negatif media sosial, juga kritikal. Khususnya apabila dia membawa gejala FOMO, dengan izin, fear of missing out sekarang ini. Gejala merasa ketinggalan kerana gagal mengikut trend semasa seperti food hunting, percutian, pemilikan gadget dan juga kenderaan idaman seperti yang dipaparkan secara meluas dalam media sosial, memberi impak secara langsung tak langsung kepada kesihatan mental anak muda kita. Fenomena FOMO ini juga perlu diberikan perhatian kerana dia boleh membuka pintu kepada gangguan mental yang lain seumpama narsistik dan sebagainya. Tuan Yang Di-Pertua, saya secara peribadi menghargai usaha kerajaan dalam memperkukuhkan perkhidmatan kaunseling, meningkatkan literasi kesihatan mental, memperluaskan program-program untuk memperkukuhkan penyelesaian kepada masalah ini. Tetapi saya berpandangan bahawa kerajaan masih lagi belum berjaya menangani punca sebenar masalah ini berlaku. Kita sering bercakap kesihatan mental ni seolah-olah dia masalah individu. Hakikatnya, ramai hari ini sebenarnya tertekan bukan kerana kurang kaunselor, tapi seperti mana saya sebut tadi, isu berkaitan dengan kos sara hidup. Jadi, Tuan Yang Pertua, jika kerajaan benar-benar mahu mengurangkan masalah kesihatan mental ini, saya merasakan yang pertama sekali, selain daripada kita bicara tentang kaunselor yang tidak cukup, selain daripada hospital yang tidak lengkap, selain daripada sistem kesihatan yang perlu ditambah baik, saya merasakan kerajaan mesti menangani punca tekanan ini terlebih dahulu. Antaranya, saya merasakan kerajaan sekarang ini perlu berubah dengan menetapkan dasar-dasar yang menguntungkan rakyat untuk jangka masa panjang. Dasar kewangan, saya merasakan perlu diubah supaya dasar tersebut memberikan keuntungan kepada rakyat, bukan memberikan keuntungan pada kapitalis. Dasar ekonomi juga perlu diutamakan kepada rakyat, bukan pada kapitalis. Dasar perumahan juga sama, bukan kepada kapitalis. Dasar pendidikan, dasar pengangkutan, dasar komunikasi dan juga beberapa dasar lain yang perlu difokus kepada rakyat. Kerana sekarang ni kalau kita lihat, kebanyakan dasar ini memberikan kelebihan kepada kapitalis berbanding kepada rakyat. Dan sekarang pada masa yang sama juga, saya merasakan kerajaan perlu juga untuk mempertimbangkan pelbagai bentuk cukai dan cas yang membebankan, yang akhirnya kalau kita lihat cukai tersebut
akhir sekali dia akan berada di atas bahu rakyat. Rakyat yang perlu membayar cukai tersebut. Pendek kata, sudah sampai masa kerajaan perlu benar-benar membela rakyat dan tidak terlalu menjaga hati para kapitalis. Tuan Yang di-Pertua, dalam menyelesaikan masalah ini, saya merasakan Islam tidak hanya memberikan solusi untuk merawat simptom, tetapi Islam memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya merasakan apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh ajaran Islam ini, saya rasa boleh dipraktikkan di dalam sebuah negara. Sebab itu saya ingin menyatakan bahawa tidak ada guna kita bercakap tentang memperkukuhkan kesihatan mental, tapi pada masa yang sama rakyat terus dibebani dengan tekanan hidup yang tidak berkesudahan. Selagi punca tekanan ini tidak diselesaikan, selagi itulah kita hanya akan merawat kesan tanpa menyelesaikan masalah. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Permata Ampau. Saya jemput Yang Berhormat Ipoh Timur. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker. Saya nak mula dengan membuat sedikit peringatan dan teguran kepada sahabat-sahabat yang berhormat. Apabila nak tegur ke, mengejek ke, janganlah guna ejekan-ejekan seperti hilang akal dan memang teguran dan ejekan yang bodoh lah. Sebab sakit mental dan tekanan mental ini bukan sesuatu yang boleh digurau-guraukan. Saya nak buat peringatan kepada ahli-ahli yang berhormat di sebelah sini dan sebelah sana. Ini bukan benda yang kita boleh main-main dan gurau-gurau. Baik, kita berbicara tentang sebuah perkhidmatan awam, keperluan kemanusiaan yang di bawah jagaan KKM dan juga KPWKM. Apabila kita bicara tentang sakit mental, OKU mental, learning difficulties dan sebagainya yang memang adalah di bawah bidang kuasa yang sama, iaitu kedua-dua kementerian ini, sebenarnya kita perlu lihat dia dari sudut pandangan dan jendela yang berasingan daripada semata-mata nak bincang tentang faktor dan implikasi penjagaan perubatannya, tetapi penjagaan jangka panjangnya. Akta 615 yang kalau kita rujuk specifically kepada section 11 yang disebutkan oleh sahabat saya daripada Seputih tadi, berkenaan dengan kuasa untuk apprehend dengan izin atau kuasa untuk membawa mereka memasuki ke dalam institusi seperti HBUK, Hospital Bahagia Ulu Kinta, dari lapangan. Kebiasaannya kes-kes seperti ini adalah kes bagi mereka yang tidak secara sukarela hendak dimasukkan ke dalam institusi. Dan saya setuju hanya sebahagian daripada apa yang disampaikan oleh Seputih, bahawasanya dia perlu seolah-olah beri kuasa sahaja kembali kepada KKM, tetapi perlu juga dilihat dari segi apabila KKM tidak mempunyai kapasiti untuk apprehend dengan izin, kuasa itu diberi dan dipanjangkan kepada JKM, diberi kepada JPAM, diberi kepada pihak polis, dan sebenarnya ini adalah provisi di bawah Section 11 615. Ia adalah satu pelengkap dan bukan semata-mata hanya kembalikan kepada KKM semata-mata. Kenapa saya sebut begini? Sebab saya nak ceritakan tentang satu kisah. Dia bukan kisah, satu kes yang baru-baru ini saya menangani dan di kawasan saya, di mana ni bukan cerita dongeng. Ini memang kes yang paling kompleks pernah saya tangani dalam kerjaya sebagai seorang wakil rakyat, sebagai seorang yang berkhidmat di lapangan. Dalam 14 tahun perkhidmatan saya, inilah kes yang paling kompleks. Bayangkan seorang ibu tunggal berumur 81, orang lama. Dia mempunyai 4 orang anak. Sulung dia, dia sebenarnya asalnya 5 orang anak, sulung dia meninggal. Sulung yang sekarang, sebenarnya dia dah pergi ke luar negara, pergi ke US. Nak kembali ke Malaysia, financial dia tak kuasa, tak mampu. Dan yang baki 3 orang anak dia,
Saya tak nak sebut yang di US tu dia patut ke tak patut pulang, tetapi dia memang tak mampu untuk jaga, tak mampu untuk pulang ke Malaysia pun. 3 orang anak lagi, seorang berumur 54 tahun, seorang berumur 50 tahun, seorang berumur 46 tahun. Ketiga-tiga ini adalah OKU. Yang nombor 2 tu, yang berada di Malaysia yang paling tua, yang berumur 54 tu, dia adalah OKU mental. Yang paling bongsu tu OKU mental. Yang kat tengah-tengah ni, yang berumur 40 tahun tu, dia learning difficulties dengan izin. Maksudnya pengkategorian ketiga-tiga adik-beradik ni dia lain. Satunya telah dikategorikan sebagai skizofrenia, diagnose skizofrenia. Maksudnya kalau bawah 615 dan juga bawah 685 akta 685 pun sebenarnya dia perlu dijaga di bawah institusi-institusi psikiatrik seperti HBUK, Hospital Bahagia Ulu Kinta. Akan tetapi yang kedua tu, yang memang learning difficulty saja, sebenarnya dia tak perlu masuk dan dia tak patut masuk pun. Tetapi apabila ibunya meninggal 2 minggu yang lepas, maksudnya orang yang jaga, orang tunggal yang jaga 3 adik-beradik ni meninggal, siapa yang nak jaga ketiga-tiga yang memang perlukan penjagaan sepenuh masa? Dan apabila ada 3 orang, 2 kategori, bermaksudnya 3 adik-beradik ini yang tidak pernah dijaga selain daripada oleh ibunya yang baru meninggal, maksudnya sekiranya mengikut institusi dan undang-undang yang sekarang, mereka harus dipisahkan. Bayangkan untuk 3 adik-beradik ni yang sepanjang hayat mereka tak pernah dipisahkan, tiba-tiba dipisahkan daripada ibu dia. Dan 3 adik-beradik terpaksa dipisahkan 2 dengan 1. Tak ada orang nak jaga. Kerana yang OKU mental 2 orang hanya boleh dijaga di bawah institusi-institusi psikiatrik. Sila Gulong. Dan saya rasa ini adalah satu titik buta atau blind spot di mana undang-undang kita, praktis-praktis kita yang sedia ada, institusi JKM dan institusi KKM kita tidak ada satu cara yang sangat holistik yang menyeluruh untuk menjaga keluarga-keluarga yang ditimpa dengan sesuatu keadaan yang begitu malang seperti ini. Saya mohon dalam gulungan kepada sahabat-sahabat yang berhormat, dalam gulungan ini haraplah boleh kita dibincangkan, dan dalam laporan ini apabila disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berkaitan, khususnya KPWKM dan juga KKM, kita rangkakan dan rungkaikan suatu dasar untuk pastikan ada institusi-institusi yang khusus untuk menjaga ini, kerana pada ketika ini golongan ini memang tersorok dan masih tersorok di belakang titik buta dasar kebajikan dan kesihatan negara kita. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur.